Assalamualaikum, salam sejahtera, salam tibiat di hati. Alhamdulillah, bersama-sama saya pada hari ini ialah Teknologis Haji Indri bin Haji Hamid, Pengarah Kolej Vocasional Kelang. Terima kasih Tuan Pengarah kerana sudi bersama-sama dengan TVPSS pada hari ini. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya. So saya mungkin belum terlambatlah untuk saya mengucapkan selamat kembali ke kolej bagi pelajar-pelajar Kolej Vocasional Kelang, dan tahniah juga kepada pelajar yang baru mendaftar semalam. Kita mengalu-alukan kehadiran pelajar baru dan kita ucapkanlah selamat datang ke Kolej Vocasional Kelang. Baiklah Tuan Pengarah, sebelum kita memulakan bual bicara kita, bolehkah Tuan Pengarah kongsikan pencapaian KV Kelang sepanjang tahun 2025 yang lalu? Okey. Untuk sepanjang tahun lepas 2025, secara keseluruhannya saya berpuas hatilah dengan apa yang telah kita capai. Sebagai contohlah, dalam bidang akademik, kita berjaya mencatatkan keputusan 100% pelajar kita yang layak ber-OJT, 100% juga pelajar kita layak untuk ber-convocation, dan di peringkat SVM pula pelajar kita juga telah mencatatkan ataupun mendapat anugerah pelajar terbaik lah. So di peringkat semasa majlis convocation tahun lepas, juga kita telah dianugerahkan pelajar terbaik kebangsaan. Manakala untuk peringkat SVM, pelajar kita mendapat anugerah terbaik zon Selangor Kuala Lumpur. Manakala dalam bidang sukan, pencapaian yang agak baik dicatatkan oleh pasukan bola jaring. Bola jaring tidak ketinggalan. Kalau untuk pertandingan KV skill, kita masih lagi orang kata bidang WTP itulah, break, wall and tile and tiling, dan bidang bricklaying, wall and floor tiling dan bidang bricklaying, kita menang di peringkat kebangsaan dalam pertandingan pertandingan kemahiran peringkat Kolej Vocasional peringkat kebangsaan lah. So kita juga sebenarnya dalam beberapa bidang lain, terutama inovasi dan robotik juga orang kata mencapai tahap yang agak baiklah. So secara keseluruhannya memang kita punya pencapaian tu melebihi daripada KPI yang telah kita sasarkan di awal tahun. Begitulah hadirin, sesungguhnya yang bulat tidak datang bergolek dan yang pipih tidak datang melayang. Kejayaan yang diperoleh oleh KV Kelang ialah hasil usaha yang bersungguh-sungguh dan tidak mengenal putus asa daripada semua pihak. Baiklah Tuan Pengarah, bagi meneruskan momentum pencapaian KV Kelang ini, bolehkah Tuan Pengarah kongsikan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026 beserta strategi yang dirancang oleh Kolej Vocasional Kelang bagi mencapai sasaran ini? So untuk tahun ini, kita memfokuskan kepada, saya bahagikan kepada 3 bahagian lah. Kalau dalam bidang akademik, semestinya kita ingin mengekalkan pencapaian tahun lepas, dan mungkin kita boleh tambah baik lagi lah. Maksud saya tu, kita nak mengekalkan pencapaian 100% yang layak untuk berconvocation, layak untuk ber-OJT, layak untuk orang kata kalau SVM tu layak untuk ke peringkat menyambung ke peringkat diploma, dan dalam bidang SKM pula lulus 100% lah. Dalam fokus saya juga sebenarnya kepada disiplin, dalam meningkatkan mutu disiplin. Jadi kita punya sasaran pada tahun ini, mungkin kita akan buat tukar kita punya strategi untuk kita nak tambah baik supaya kita boleh capai 0% kes. Maksudnya kita kena buat penambahbaikan dalam orang kata strategi untuk kita
menyelesaikan masalah-masalah yang sebelum ini timbul, dan kita tak nak perkara yang sama berulang lah. Manakala dalam orang kata untuk meningkatkan prestasi kerja di kalangan kaki tangan guru, saya dah minta kerjasama daripada Ketua Jaminan Kualiti untuk kita buat pemantauan dan pengauditan lah. Mana yang rasanya perlu dibuat tambah baik, kita buat tambah baik, ataupun kalau yang rasanya perlu diperbetulkan, kita buat pembetulan, dan kita nak laksanakan sistem yang lebih berkesan. Saya mengharapkan untuk tahun ini kita boleh lebih, orang kata, lebih lagi keep moving lah, keep going, untuk move forward, sebab kita mensasarkan pencapaian yang lebih cemerlang dan gemilang lah berbanding dengan tahun lepas. Dan untuk tahun-tahun yang akan datang, sebenarnya kita telah merangka satu plan. Kita telah duduk bersama untuk kita rangka plan jangka panjang dan jangka pendek. Semoga dipermudahkan urusan tersebut, dan kita mengharapkan kerjasama yang baiklah daripada semua pihak. Terima kasih Tuan Pengarah atas penerangan yang jelas itu tadi. Kerjasama semua pihak amat diperlukan agar sasaran yang ingin dicapai dapat direalisasikan, kerana berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Baiklah Tuan Pengarah, sebagai penutup, bolehkah Tuan Pengarah kongsikan pesanan dan juga harapan kepada seluruh warga KB Klang untuk 2026 ini? Prinsip saya mudah je. Dia punya filosofi dia, kalau kita di KV, peranan guru tu dia, orang kata, memberikan ilmu kepada pelajar, dan pada masa yang sama juga peranan ibu bapa selaku pembimbing, dia dengan orang kata menyampaikan kasih sayang. Jadi saya berfikir, kalau kita menggabungkan kedua-dua elemen, guru dengan ibu bapa bekerjasama, berganding bahu untuk sama-sama memainkan peranan, maka kalau semuanya, orang kata, berjalan dengan lancar, maksudnya saya yakinlah pelajar boleh pergi lebih jauh dengan aspek sokongan ibu bapa dan bersama dengan guru, ada komunikasi yang baik, ada, orang kata, bersama untuk mencapai fokus kepada hala tuju apa yang kita nak sasarkan. Sebab itu saya pernah saya berpesanlah kepada guru-guru kita, sehaluan tetapi tidak sejalan, itu lebih baik daripada kita sejalan tapi tidak sehaluan. Dengan erti kata lain, kita mengharapkan fokus tujuan kita sama, dan kaedah tu mungkin berbezalah. Cuma at the end of the day, orang kata, kita akan capailah apa yang kita hajati. Saya mengharapkan kerjasama daripada ibu bapa, kerjasama daripada guru-guru, kerjasama daripada semua pihak lah, komuniti. Apabila kita berganding bahu, apabila kita mencapai matlamat yang sama, insya-Allah rasanya kita boleh capailah apa yang kita hajati. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi pesanan dan harapan oleh Tuan Pengarah sempena tahun 2026 untuk memastikan KB Klang terus unggul dan menjadi pilihan masyarakat di luar sana. TVPSS mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengarah atas perkongsian amanat kepada seluruh warga KB Klang. Sekian. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat maju jaya buat semua.